Pinggang doktor kata macam mana? Tahap berapa dah? Dah cuci. Allahu Akbar. Terus sebelum makan ni, kejap-kejap masuk cerita. Kejap-kejap masuk cerita. Ini Alhamdulillah, sejak makan ni tak ada lah. Oh, dah jarang pergi dah? Dah jarang pergi. Allahu Cuma Akbar. Buah pinggang tahap 5 boleh ambil ke Sahia Plus ni? Boleh. Tahap 5 memang tahap paling serius, tapi itu tak bermakna semua fungsi buah pinggang dah rosak sepenuhnya. Masih ada baki fungsi yang boleh dijaga dan dilindungi supaya tak terus merosot. Kalau dibiarkan tanpa usaha, buah pinggang yang masih boleh berfungsi tu dia boleh rosak yang kekal. Dan bila dah sampai tahap tu memang tak boleh pulih semula. Sebab tu sangat penting untuk ambil langkah dari sekarang untuk perlahan atau hentikan kerosakan tu daripada jadi kekal. Tak percaya? Jom tengok testimoni customer yang dah kena dialisis ni. Pinggang doktor kata macam mana? Tahap berapa dah? Dah cuci. Masa sebelum makan rasa macam mana? Kejap-kejap masuk cerita. Badan lemah, tak nak makan. Makan ni lega badan, jalan pun kuat, lega badan gengan, tak ada sakit kepala, tak ada. Terus sebelum makan ni, kejap-kejap masuk cerita, kejap-kejap masuk cerita. Ini Alhamdulillah, sejak makan ni tak ada lah. Oh, dah jarang pergi dah? Dah jarang pergi. Allahu Akbar. Cuma check up je lah 3 bulan sekali tu memang dia nak tahu perkembangan. Pengambilan Afia Sahia Plus sangat disarankan sebagai ikhtiar untuk menyokong fungsi penapisan darah yang masih ada, mengurangkan tekanan oksidatif pada sel buah pinggang. Yang ketiga, bantu stabilkan bacaan eGFR supaya tak cepat menurun. Jangan risau, Afia Sahia Plus bukanlah ubat. Ia adalah minuman nutrisi tambahan berasaskan bahan semula jadi, diluluskan KKM dan disahkan halal. Sekarang ada promosi khas 30% diskaun penghantaran percuma ke seluruh Malaysia terhad untuk 100 orang pertama sahaja. Jadi, kalau tuan-puan nak cuba ikhtiar untuk jaga baki fungsi buah pinggang, klik butang WhatsApp di bawah sebelum promosi ni tamat.